Mereka sentiasa bertanya, adakah perkara yang saya lakukan hari ini akan memberikan manfaat 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang? Alhamdulillah, selamat datang ke channel kami. Jangan lupa klik butang like dan subscribe channel Pusat Rawatan Al-Qayyum Cahaya Transformasi Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui tuan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Kenapa orang kaya semakin kaya? Antara persoalan yang sering bermain dalam fikiran ramai orang ialah, mengapa orang kaya semakin kaya? Sedangkan ramai orang lain bekerja keras setiap hari, tetapi keadaan hidup mereka tidak banyak berubah. Mereka bangun awal pagi, mereka bekerja sehingga lewat petang, mereka berusaha bersungguh-sungguh, mereka melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Namun, selepas bertahun-tahun, mereka masih berada di tempat yang hampir sama. Pada masa yang sama, terdapat golongan yang kelihatan semakin maju dari tahun ke tahun. Aset mereka bertambah, perniagaan mereka berkembang, pelaburan mereka meningkat, peluang mereka semakin banyak. Seolah-olah dunia sentiasa berpihak kepada mereka. Lalu ramai membuat kesimpulan bahawa orang kaya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi, hakikatnya, terdapat satu prinsip yang sangat penting yang ramai gagal fahami. Orang miskin bekerja untuk wang. Orang kaya membuat wang bekerja untuk mereka. Perbezaan ini mungkin kelihatan kecil, tetapi kesannya sangat besar. Majoriti manusia menukar masa mereka dengan pendapatan. Mereka bekerja selama 8 jam, kemudian mereka dibayar. Mereka bekerja lebih banyak. Mereka memperolehi lebih banyak wang. Masalahnya ialah masa mempunyai had. Tidak kira siapa kita tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Apabila pendapatan bergantung sepenuhnya kepada masa, maka terdapat had kepada jumlah pendapatan yang boleh diperolehi. Orang kaya memahami perkara ini lebih awal. Mereka mula membina sesuatu yang boleh terus menghasilkan nilai, walaupun ketika mereka tidak bekerja. Mereka membeli aset, mereka membina perniagaan, mereka membina sistem, mereka membina jenama, mereka membina sesuatu yang boleh berkembang tanpa memerlukan setiap minit masa mereka. Inilah sebabnya mengapa kekayaan mereka terus bertambah. Namun, terdapat satu lagi faktor yang lebih penting, iaitu cara mereka melihat masa. Ramai orang melihat masa sebagai sesuatu yang perlu dihabiskan. Orang kaya melihat masa sebagai sesuatu yang perlu dilaburkan. Mereka sentiasa bertanya, adakah perkara yang saya lakukan hari ini akan memberikan manfaat 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang? Inilah sebabnya mengapa ramai orang berjaya sanggup membaca ketika orang lain menonton hiburan. Mereka sanggup belajar ketika orang lain berehat. Mereka sanggup membina sesuatu ketika orang lain menunggu. Mereka memahami bahawa kejayaan besar hampir selalu bermula dengan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Malangnya, ramai manusia hidup dalam budaya yang mahukan hasil segera. Mereka mahu cepat kaya. Mereka mahu keuntungan pantas. Mereka mahu kejayaan segera. Apabila hasil tidak muncul dalam masa yang singkat, mereka mula hilang semangat. Mereka berhenti. Mereka menukar arah. Mereka mencari peluang baru. Kemudian mengulangi perkara yang sama sekali lagi. Akhirnya bertahun-tahun berlalu tanpa perubahan yang besar. Satu lagi perkara yang membezakan orang kaya ialah cara mereka melihat risiko. Ramai orang mengelakkan risiko. Mereka mahu kepastian, mereka mahu jaminan, mereka mahu semua perkara menjadi sempurna sebelum mengambil tindakan. Masalahnya, kehidupan tidak menawarkan jaminan seperti itu. Orang kaya bukan tidak takut, mereka juga mempunyai ketakutan yang sama.
Tetapi mereka memahami bahawa risiko yang terbesar sebenarnya ialah tidak melakukan apa-apa, kerana apabila seseorang tidak berubah, kehidupannya juga tidak berubah. Selain itu, terdapat satu perkara yang sangat menarik. Orang kaya sering memberi tumpuan kepada nilai. Orang biasa sering memberi tumpuan kepada harga. Apabila melihat sesuatu peluang, orang biasa bertanya, berapa kosnya? Tetapi orang kaya bertanya, apakah nilainya? Mereka memahami bahawa sesuatu yang mahal tidak semestinya mahal jika nilainya besar, dan sesuatu yang murah tidak semestinya murah jika ia membawa kerugian jangka panjang. Cara berfikir seperti ini menyebabkan keputusan mereka berbeza. Keputusan yang berbeza menghasilkan tindakan yang berbeza. Tindakan yang berbeza menghasilkan kehidupan yang berbeza. Namun, terdapat satu hakikat yang sangat penting. Tidak semua orang kaya hidup dengan tenang dan tidak semua orang sederhana hidup dalam kesusahan kerana terdapat satu perkara yang lebih penting daripada kekayaan, iaitu keberkatan. Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar tentang memiliki lebih banyak. Kekayaan ialah kemampuan menggunakan apa yang dimiliki dengan cara yang membawa manfaat. Kekayaan ialah apabila harta mendekatkan seseorang kepada kebaikan. Kekayaan ialah apabila wang menjadi alat, bukan tuan. Sebab itu, ada orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak pernah berasa cukup. Dan ada orang yang memiliki harta yang sederhana tetapi sentiasa berasa tenang. Jadi apabila kita bertanya, mengapa orang kaya semakin kaya? Jawapannya bukan semata-mata kerana mereka mempunyai lebih banyak wang. Mereka mempunyai cara berfikir yang berbeza. Mereka melihat masa secara berbeza. Mereka melihat risiko secara berbeza. Mereka melihat peluang secara berbeza. Dan yang paling penting, mereka memahami bahawa kekayaan bukan dibina dalam masa sehari dua. Ia dibina melalui ribuan keputusan kecil yang dibuat dengan betul selama bertahun-tahun, berbelas-belas tahun dan hinggalah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling penting. Bukan bagaimana untuk cepat kaya, tetapi bagaimana untuk berfikir seperti orang yang sedang membina kekayaan yang berkekalan. InsyaAllah, wallahu a'lam bisawab. Allah jualah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sekianlah dahulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik butang like dan subscribe channel Pusat Rawatan Al-Qayyum Cahaya Transformasi Jiwa.